Alang-alang dah sampai di MH Bistro ni, kita singgahlah di gerai Chef Abdullah. Dekat sini terkenal dengan nasi Yaman. Kita orderlah satu set 89. Ada nasi kapsah, ada nasi mandi. Datang juga sekali dengan daging kambing dan ayam 3 ketul dan juga lamb shank. Last kali ditabur bawang goreng dan juga rempah ratusnya. Untuk set ni boleh dimakan 6 hingga ke 7 orang. Selain daripada lauk pauk, ada juga ni sambal dan juga kuah lamb shank serta sayur-sayuran. Bukan nasi Arab aja tau, ada bermacam-macam. Pizza ada, kebab ada. Chef Abdullah ni memang peramah orangnya. Tanpa berlengkah masa lagi, jomlah kita cuba. Dah tak tahan aku tengok ni. Datang berdua aja boleh habis ke ni Besar juga lamb shank yang diberikannya tu. Ayam pegang macam gitu pun dah berlerai. Cuba nasi kapsah dulu. Memang mantap. Makan nasi saja pun dah sedap tau. Daging lamb shank yang lembut sangat. Untuk daging kambingnya pula tak payahlah cakap. Kita cicah sikit. Wah, barulah komplit. Dari Kajang tak jauh pun 23 minit sahaja. Lokasi Jalan Tasik Selatan, Desa Tasik, Kuala Lumpur. Bertunggu lagi geng. Boleh terus.